Ramai orang nampak masalah ketagihan tu adalah dosa semata-mata. Tapi sebenarnya itu adalah satu jeritan hati yang terlalu penat. Jangan cepat menghukum. Mungkin dia dah banyak kali cuba berubah. Dalam Islam, selagi seseorang tu masih hidup, pintu taubat sentiasa terbuka. Allah tak minta kita jadi sempurna hari ini, tapi Allah minta kita kembalilah, pulanglah. Solat, usaha, ikhtiar tanpa menyerah. Jangan putus harap daripada rahmat Allah. Allahumma salli ala